Dari tadi tak makan kan? Dia dah slow. Cepat, get ready. Kita dah siap barang. Rupanya tadi tertipu. Dengar tak? Dia kata delay lah. Dia jadual asal. Kakak? Expected ETA. Lagi berapa tahun? Ada orang tu tak dah excited. Semua dah excited. Semua orang dah pegang bag. Malaysia, Thailand. Hai, sekarang kita dekat Thailand. Yang korang tengok sekarang ni ialah tadi macam view jalan kan, lebih lagi pada saya. Sekarang kita nak makan food. Sawadee. Sawadee. Macam nampak kita dalam bag. Cakap apa ni? Wah. Ni second take sebab kita tak tahu yang ni jadi ke tak sebab tak dengar. Harapnya? Dengar lah. Saya lapar. Cakap sikit dekat mic. Saya pun lapar. Duduk. Narrator, cakaplah sikit. Kenapa tak? Dulu kan nak terus beli. Beli lah kalau nak beli. Baiklah dulu. Update. Dah barai dah sebenarnya semua orang. Ya. Cik Ayu tak ada. Asian Night Bazaar. Dah barai. Ni. Dah rakam. Kalau cut. Okay, hai. Hari ni kita second day dekat Hat Nyai, Thailand. So kita akan buat outfit dari mana lah macam tu. So tudung ni dari mak saya rembat. Baju ni saya tak beli, ada saya tunjuk je saya nak ni and kawan saya belanja. Tak kaya. Kain kita rembat mak kita punya waktu dia mengandungkan anak nombor 3 dia. Kasut. Oh, kena tengok details. Sulam tau. Alright. And then kasut kita baru beli dekat Sport Direct hari tu. Sales. Murah je. Kita ada stokin dari Shopee. Tapi kuning kontra. Kuning kan baju ni. Ya. Bag mak saya belanja untuk hari raya. Okay. Apa lagi? Bag kecil tu apa? Ni tempat letak kopi nanti. Sebab saya nak beli kopi. So itulah nanti saya akan beli kopi. Ni Allah asal ada rambut. On balik tak? Okay. Ini gelang saya beli dekat IG shop.
Tanda saya dah move on dari crush saya. Tapi sebenarnya saya stalk IG dia semalam. Kenapa stalk balik? Saja je. Apa itu? Hello? 1, 2, 3.